Hari ni kita akan sambung belajar lagi. So daripada apa yang awak tengok kat depan ni, apa yang awak nampak? Orang Memasak. Siapa memasak? Orang. Dia mesti ada siapa yang memasak, apa yang dia buat. Siapa? Memang manusia. Ibu memasak. Ayah apa? Masak daging. Ayah. Boleh seorang tulis? saya. Siapa boleh? Saya. So kita boleh tengok kat sini. Buddha punya ayat, kakak saya sedang memasak daging. Betul. Yang kedua, ibu sedang memasak ayam. Betul. Yang ada salah. Betul kan? Adik sedang memasak ikan. Betul. Berdasarkan ayat ni, ini adalah ayat apa? Majmuk tunggal. Ayat majmuk, ayat tunggal. Yang tu kita dah belajar sebelum ni kan? Tapi kita takkan ulang pembelajaran yang sama. Kita akan alih kepada pembelajaran lain. Kalau kat sini, ini adalah ayat aktif. Ya, aktif. Tahu tak ayat aktif tu apa? Apa? Tak tahu. Ayat aktif tu ayat yang susunan dia mengikut apa kita panggil ayat tunggal apa? Dia mula dulu. Kan kita dah belajar kan? Yang paling depan apa? Nama. Subjek dengan predikat kan? So subjek dengan predikat dia adalah ayat Tunggal. aktif. Ayat aktif dan juga merupakan ayat tunggal. So kalau cikgu buat macam ni, kakak sedang masak nasi kan? Daging. Kalau ayat yang cikgu buat kat sini ni adalah ayat apa? Kalau awak tengok tu adalah ayat apa? Bukan. Ayat tunggal tapi dia adalah ayat aktif, subjek di depan, predikat. Tapi yang ni Majmuk adalah ayat terbalik. pasif. So hari ni kita akan belajar ayat aktif dengan ayat pasif. Ayat aktif adalah, kan ni ayat, tunggu sekejap. Yang ni kan, tadi dia kan ayat aktif. Ini adalah ayat pasif. Apa yang cikgu tukar kat sini? Depan tengok. Cikgu terbalikkan kan? Tadi Daging yang masak membuat yang ni. Tapi yang ni Daging sedang kita masak alih kakak. subjek tadi. Yes, Kita alih ni ke depan. Dan kita pasifkan dia. Daging sedang dimasak oleh kakak Apa saya. yang menunjukkan dia pasif? Tu. Adalah imbuhan. Dengan di. Oh, tu. Faham. So ini kita akan belajar ayat aktif dan ayat pasif. Objektif pembelajaran menyatakan maksud ayat aktif dengan ayat pasif. Lepas tu mengenal pasti ciri-ciri ayat aktif dengan ayat pasif. Menukar ayat aktif kepada ayat pasif yang kita baru buat tadi. Lepas tu membezakan ayat aktif dengan ayat pasif dalam latihan. Yang pertama, ni adalah contoh ayat aktif. Firman, cuba baca ayat gambar yang pertama. Apa? Kenapa ni cing? Yang gambar yang pertama. Ali baca. Ali membaca buku. Ali membaca buku. Yang kedua, Asyik Zikri. Ibu. Ya. Ibu memasak nasi. Ibu memasak nasi. Yang ketiga, Syahmi. Yang ketiga, Guru mengajar murid. so dekat sini, ketiga-tiga gambar ni, ini adalah ayat ni, kamu pernah nampak kan? Ayat yang biasa awak guna. Tapi ayat yang awak tak selalu guna adalah ayat pasif. Betul.
Ayat pasif awak jangan guna sebab kalau awak salah tukar, ayat itu akan menjadi salah maksud. Contoh, kamu nak tukar guru mengajar murid. Kalau kamu pasifkan dia macam mana? Tapi kalau kamu salah buat murid diajar guru, betul ke salah? Salah. Guru diajar oleh murid, betul ke salah? Salah kan? Sebab tu ayat pasif bukan tidak digalakkan. Jarang belajar guna sebab dia akan berlaku kesalahan. Kalau kamu salah, pasifkan dia. Boleh? Boleh. Ini adalah ciri-ciri ayat aktif. Subjek melakukan perbuatan. Berdasarkan yang sini, kakak dia buat apa? Masak. Dia memasak daging. Kadang daging dimasak oleh kakak kan? Direbus. So yang kedua menggunakan kata kerja men, menge dan ber. Apa-apa ayat aktif, untuk senang kamu kenal pasti, dia dalam ayat, dia menggunakan imbuhan yang tertera di sini. Faham? Lepas tu struktur ayat adalah subjek, predikat dengan objek. Berdasarkan ayat ini, subjek adalah mana? Kakak. Siapa boleh kenal pasti? Sedang. Beriman boleh? Ayat nombor 2. Subjek ke mana? Satu. Subjek mana? Ibu. Ibu. Lepas tu, Memasak. Sedang. masak kan? Ya. Ini adalah apa yang dia buat, sedang memasak. Ayam adalah objek, apa yang dia buat. Ibu sedang memasak pun betul ke salah? Kalau cikgu bagi titik kat sini. Betul kan? Ibu sedang memasak ayam. Yang ni adalah subjek, predikat dengan objek. Okey, tu dia aku. Contoh kat situ, Ali menulis surat. Lepas tu, yang seterusnya ialah ayat pasif. Ayat pasif adalah ayat yang subjeknya menerima perbuatan. Dekat sini kan kita dah tukar dia kan? Daging kan? Daging adalah subjek. Cuba volunteer. Siapa nak tukar ayat nombor 2 ni? Hai. Siapa Iman? Sebelah sana ada volunteer nak tukar. Erina. Cuba tukar ayat nombor 2. Di dapur. Buat sebelah sini pun boleh. Okay, terima kasih. So dekat sini, Erina telah tukar dia ayam. Ayam sedang dimasak oleh ibu. Betul ke salah? Betul. Kenapa dia betul? Sebab ada D. Sebab ada di. Lagi? Ada S. Sebab objek dia kat depan. Sebab objek dia ke depan. Mana objek dia? Ayam. Ayam adalah objek. Ayam. Lepas tu lagi? Ibu. Ibu adalah Subjek. objek. So, dekat sini, kita tengok pertukaran subjek dialih ke belakang, objek dialih ke depan. Lepas tu ditambah dimasak oleh ibu. Dimasak ni menunjukkan ayat. Adakah dimasak tadi menunjukkan ayat aktif? Bukan kan? Imbuhan T ni ada tak dalam yang aktif tadi? Tak ada. Tak ada. Betul? Confirm? Betul. So yang dimasak adalah ayat pasif. Sebab dia ditambah imbuhan D. Di awal. Ini adalah ciri-ciri ayat pasif. Walaupun cikgu belum alih dia kan, tapi kamu dah boleh kenal pasti. Subjek di belakang, objek di depan, lepas tu dituruti oleh, dimasak oleh ibu. Sebab sini subjek menerima perbuatan.
Subjek kat sini adalah ibu. Subjek ni menerima perbuatan. Perbuatan ke depan kan? Betul. Perbuatan dulu baru subjek. Unsur menggunakan kata kerja pasif di ataupun ter. Unsur oleh digunakan apabila pelaku dinyatakan. So, siapa pelaku kat sini? Ibu. So, pelaku ibu, lepas tu ditambah oleh. Kalau struktur umum, objek, lepas tu kata kerja pasif dimasak, lepas tu oleh ibu adalah pelaku. Yang menunjukkan dia adalah kata ayat apa? Ayat pasif. Contoh kat sini surat ditulis oleh Ali. Kalau cikgu bagi kamu masa, kalau tukarkan dia jadi aktif, apa ayat dia? Ali sedang Betul. Ali menulis surat adalah ayat aktif. Ni adalah ayat pasif, surat ditulis oleh Ali. Ini adalah ayat pasif. macam Yang pelik. ayat yang mula tadi, cikgu dah tukar. Buku dibaca oleh Ali. Yang kedua, nasi dimasak oleh ibu. Balkis, yang ketiga, murid diajar oleh guru. So, dekat sini, subjek di depan, objek, Di belakang. betul tak? Objek di mana? Objek di depan. Subjek Di belakang. di belakang. So, semua ni, kalau awak tengok, semua ni ada imbuhan awalan di, lepas tu diikuti oleh Ali, oleh perkataan oleh. Siapa yang membuat tu? So, ni adalah perbezaan antara ayat aktif dan ayat pasif. Subjek melakukan. Kalau ayat aktif, subjek yang melakukan. Kalau ayat pasif, subjek menerima. Kata kerja seperti biasa, men dengan ber. Yang di sana, di dengan ter. Susunan ayat, jadi fahamkan. Subjek, predikat, objek. Sebelah sana? Objek, predikat, oleh, lepas tu subjek. Siapa yang buat? Contoh, Ali menulis surat. Ali adalah subjek, predikat menulis objek surat. Yang di sana, surat adalah objek. Lepas tu, ditulis adalah Ali. predikat oleh Ali adalah subjek. Subjek adalah pelaku. Siapa yang buat? Ali buat. Ini adalah cara menukar ayat aktif ke ayat pasif. Yang pertama, kenal pasti subjek dan predikat dan objek. Kamu mesti kenal pasti dulu. Baru kamu boleh tukarkan imbuhan. Yang kedua, kamu mesti tukarkan imbuhan. Kalau pergi apa? Di ataupun ter. Lepas tu tambah oleh, tambah pelaku jika perlu. Kalau cikgu buang oleh kat sini, boleh ke tak? Tak boleh. Tapi dia masih ayat pasif. Ya boleh. So, dia ikut keadaan. Kalau dia masih menjadi ayat yang sempurna, so awak boleh buang oleh. Tapi adalah sebaiknya awak guna oleh tu kat situ. Faham? Ni adalah dalam buku muka surat 151. Boleh buka buku Syafiqah? Mana buku je? Ha? 156. Berdasarkan situasi 1, cikgu bagi awak masa 5 minit. Boleh tak 5 minit? Tak boleh. Tak boleh? Cikgu nak kamu kenal pasti sahaja ayat aktif dengan ayat pasif dalam ayat. Boleh. Bagi masa 5 minit sahaja. Boleh? Boleh.
Dah. Sila cek jawapan masing-masing kat sini. So, ayat aktif, saya akan menyampaikan. Sekejap Ayat yang pertama. Ayat mana ayat aktif yang pertama? Menyampaikan. Menyampaikan. Yang kedua? Memberi. Memberikan. Lepas tu yang ketiga? Di kita semula. Digital semula. Mana ada cikgu? Mana ada? Pasif lah. Tu aktif ke pasif? Pasif. Cikgu suka cari pasif dengan aktif kan? Ya, cikgu suruh kamu cari dua-dua. Digalakkan di kita semula. Membaik, menjaga, terhindar, mengelakkan. Demi unggul. Jawapan dia adalah ayat yang pertama. Kamu cek. Ayat aktif yang pertama. Saya akan menyampaikan ceramah tentang sisa mudah alih. Itu adalah ayat aktif yang pertama. Ayat aktif yang kedua. Apa ayat aktif yang kedua? Program ini apa? Memberi. Program ini adalah untuk memberi kita kesedaran tentang kepentingan perkosaan sisa mudah alih secara mesra alam. Nah, betul. Lepas tu yang ketiga. Ayat yang ketiga tu adalah ayat apa? Telefon bimbit tu zikri. Itu adalah ayat pasif. Betul. Lepas tu next ayat. Di kita semula. Di kita semula adalah ayat Pasif. ayat pasif. Lepas tu Digalakkan. digalakkan. Selain itu kita juga digalakkan untuk membaik pulih peranti mudah alih secara selamat. Itu adalah ayat Aktif dan pasif. Membaik. membaik adalah ayat Aktif. lepas tu digalakkan adalah ayat Pasif. pasif. Seterusnya Terhindar. terhindar. Menjaga. Kamu kena tengok ayat, bukan tengok kata kerja sahaja. Okay. Sebab kita adalah ayat tunggal, ayat aktif dengan ayat pasif. Itu sahaja. SFL. Dah. So dekat sini cikgu ada 6 helaian perkataan. Cikgu nak awak susun sama ada dia ayat aktif ataupun ayat pasif. Kamu tak tahu lagi tapi kamu kena susun. Cikgu akan bagi 2 setiap kumpulan. Sila susun ke depan. Tak tahu. Ambil je. Hai kami tu dong. Satu lagi. Apa? Ni hitam. Boleh basic writing. Tak. Kamu tengok. Nanti kata kerja je. Lepas tu sila lekat ke depan.
Next, kita akan buat game. So dekat sini, dengar dulu. Kumpulan ni dah. Dengar dulu. So kat sini, awak dekat awak punya tu ada dia punya gambar kan. Kat situ awak boleh pilih. Dia cari. Kita cari emas. Setiap, dengar. Bulan 3. Tolong dengar dulu. Bulan 1 tolong dengar dulu. Kamu akan main game aneka pilihan. Tapi nanti setiap kumpulan akan siapa keluarkan? Ni mereka ni. Setiap kumpulan akan buat emas. Tapi kumpulan lain boleh curi emas kamu kalau dia dapat betul. Faham? Siapa markah paling tinggi, dia menang. Sama cikgu. Dah. Ha. Kita mereka. Dah tali lah. Dah? Boleh? Cikgu boleh pegang. Oh dah. Tali lah. Dah. Hai. Sibat. Buat perbincangan. Saya masuk dah. Asuk macam apa? Serigala. Gila. Dah, boleh mula. Ada. Jangan kesi. Dah. Jangan. Ayat 5. Baca betul-betul. Itu ialah ayat apa? Ayat ni cikgu. Dah. Ni. Tak tahu? Cancel. Jangan pegang macam-macam. Nanti dia terkeluar. Jangan dah. Jangan dah. Ni. Baca betul-betul dulu. Ni ah. Betul-betul. Aku dah kata yang warna kuning. Orang tu. Bilang kamu. Ambil. Dan 3 hilang. Nah kan betul aku jawab. Ibu. Lepas tak? Hilang ni. Mesti kamu terkeluar ni. Ya, cikgu. Kamu Yes, kau. Ni ada ni terkeluar macam. Itulah. Ada cikgu. Hijau lagi. Hijau. jangan tekan macam-macam. Ayat aktif. Ni sanggup. Ni tak bagus. Cuma jangan. Sorry. Ayat jangan. Ni. Baca betul-betul. Jangan. Ni. Bisa B. Salah. Ay, kau. Tekan je. Ni aku buat. Ali menulis dulu. Dah pilih je lah. Mana ayat aktif yang betul? Ambil. Betul ni aku pilih. Hai. Tengok betul. Bas itu dipandu oleh dipandu baharu. Ayat sifat Ni. dah. Aku tak terganti tadi. Tapi Ada 7 minit lagi. Hijau. Allah makan aku. Ah, betul. ni. Kita di bawah pun kumpulan satu. Apalah. Pilih yang Belajar itu ditegur oleh guru bentuk aktif adalah guru mengajarkan. Pandai kan aku? Ayat aktif ya. Bersihkan itu di Aktif apa tadi? kucing dibawa oleh ayah. ayah Ini adik-adik. Adik. Aduh, aku tahu sini. Double. Bagus ya. Ayah pasti Betul. ya, cikgu. Ini ya tekan. Hijau tu. Aku tahu sini. Itu. Lihat kasih. Rumah itu di kebun. Ni. Ya, ni aku tahu.
Dia ambil, tengok dia ambil, Ambil ambil kitapnya. dia ambil mas kamu. Kata kerja aktif yang biasa digunakan. Apa pandai? Maknas. Sabar. Ni aku tahu ni. Tekan mana? Ayat pasif. Pasif tengok dia Tekan kau. Salah. Aku tak tahu. Aku tahu sini. Manakah Net Ayatnya aktif kepada Alif. bola itu ditahan oleh dia. Bola itu dia. Dia meminta Tak apa bodoh amat. Macam-macam. apa? Jangan tekan langsung lah nanti. Tengok dulu. Ini ayat pasif. Pilih ayat pasif. Kau diajar oleh guru. Sini. Jangan tekan cowok asal kau dia. Pas itu dipandu oleh pengundi. sampai habis masa. So, awak dah tahu kan ayat aktif dengan ayat pasif dalam ayat tu macam mana kan? Kita akan beralih kepada aktiviti seterusnya. Dekat sini, cikgu ada kertas. So, dekat sini Zafiman. Berdasarkan tempat kosong ni, cikgu nak awak isi tempat kosong ni. Ada tempat yang ayat pasif dia kosong. Berdasarkan yang depan ni, awak kena tukar ayat aktif kepada ayat pasif. Boleh? Boleh. Ada yang diberi ayat pasif. Ayat pasif ni perlu ditukar kepada ayat aktif.
So, kat sini latihan ringkasan. Siapa boleh jawab? Ayat yang manakah ayat aktif? Meme, apa? B. Ali membaca buku itu. Betul? Betul. So, ni adalah ringkasan daripada keseluruhan apa yang kita belajar hari ini. Macam mana kita nak buat ayat aktif kepada ayat pasif. Kenal pasti subjek dan predikat, objek. Ayat aktif adalah ayat lazim yang mempunyai pola predikat kata kerja mem dengan satu lagi? Apa? Satu lagi apa? Ber. Betul. Contoh, guru adalah subjek, mengajar adalah predikat, murid adalah objek. Ini adalah cara kamu untuk menukar. Kenal pasti siapa subjek, siapa predikat, siapa objek. Kalau kamu dah kenal pasti, baru kamu boleh tukar ayat tu. So, dekat sini subjek adalah guru, mengajar adalah predikat. Satu lagi, objek adalah murid. So, lepas tu letakkan murid di hadapan. Murid tadi kan, objek kan? Ya. Kita letakkan di hadapan. Lepas tu tukar imbuhan. Imbuhan apa yang kita kena tukar? Yang mana? Kat sini. Ayat dia tadi, guru mengajar murid. Mengajar kita kena tukar pergi Diajar. diajar. Lepas tu tambahan oleh dan pelaku. Apa yang perlu ditambah? Siapa pelaku dia tadi? Murid. Guru adalah pelaku. Sebab kita nak tukar kepada pasif. Betul? Kalau ditukar, guru mengajar murid. Itu adalah ayat aktif. Ditukar, ini adalah cara penukaran ayat aktif kepada ayat pasif. Ditukar kepada ayat pasif. Akhirnya adalah jadi murid diajar oleh guru. Betul? Betul. Betul. So, rumusan dia, ayat aktif, subjek tu, terkenal pasti subjek yang melakukan perbuatan. Lepas tu, imbuhan, paling senang imbuhan, dengan ber. Ayat pasif, imbuhan, di dengan ter. Lepas tu, subjek menerima perbuatan. Yang ni boleh faham? Ada soalan? Ada soalan tak berkaitan ayat aktif dengan ayat pasif? Faham semua? Faham. Betul? Contoh kalau cikgu bagi ayat, Zafirman bermain bola. Ayat pasif dia. Ayat aktif kan? Siapa boleh pasifkan dia? Putri pasifkan dia, Putri. Berdiri. Saya nak coba. Zafirman bermain bola. Bola itu dimainkan oleh bola itu dimainkan oleh Zafirman. Faham? Okey. Terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih.